Cepatlah. Perkenalkan saya Road Bangkok Adventure. Okay, jangan lupa subscribe channel saya dan juga channel Abang Jas. Ya, pantang kumpau. Janji strike, brother. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Baik, hari ni aku berkayak lagi bersama sahabat-sahabat kayakers aku. Kali ni kami bertiga. Kami bertiga je ni. Okey. Seperti biasalah, tempat dia kali ni di Pulau Opeh. Depan satu tu Pulau Opeh. Dan mungkin kita main kawasan-kawasan yang berhampiran. Okey, seperti biasa kan, aku nak memperkenalkan satu produk, iaitu produk jig daripada Kokang yang dibuat oleh Master Jerry Harry. Okey. Kalau korang berminat untuk mendapatkan jig Kokang ini, korang boleh dapatkan nombor telefon dan nombor WhatsApp Master Jerry aku tinggalkan di description di bawah. Okey. Ni ada satu lagi pesanan daripada Master Jerry. Kalau korang beli jig Kokang, jangan lupa, jangan buang plastik dan stiker dia ni. Tu korang boleh tukar dekat Master Jerry. 10 keping plastik dan stiker ni korang boleh dapatkan 1 jig percuma bawah 20 gram. 1 jig percuma bawah 20 gram dengan 10 keping plastik pembalut ni. Baik, tujuan Master Jerry adalah untuk supaya kita tidak membuang sampah ni merata-rata, untuk menjaga alam sekitar. Baik, apa-apa pun, Kokang Unit 2. Okey kan. Cuaca hari ni nampak macam mendung sikit lah. Mungkin ada hujan, tapi harap tak berpanjangan lah. Angin sepoi-sepoi biasa. Okey. Dan hari ni aku turun bersama Abang Jas dan Kemal. Right, kami turun 3 orang je hari ni. Apa-apa pun, kita tengok dan jumpa korang kat spot. Kisah di mana semuanya bermula di Pulau Melaka, ombak jadi saksi setia. Kayakku steady bersedia menentang, bukan kumpau, janji strike sampai petang. Kulontaku hulus joran utara, angin laut menyapa, berawan payung megah. Kelas buffet, suasana penuh asyik, cerita real, adrenalin pun berdetik. Road Bangkok, tali menjerit ganas, strike demi strike melawan arus yang deras. Janji tak kumpau, janji tak kalah, sampai berpeluh semangat tetap gagah. Road Bangkok, tali menjerit ganas, strike demi strike melawan arus yang deras. Janji tak kumpau, janji tak kalah, sampai berpeluh semangat tetap gagah. Kasih jadi saksi, laut jadi pentas, bertarung dengan sang raja ganas. Road Bangkok Adventure, tiada jentar, bergelut laut tetap tegar. Bila matahari terbenam malam lautan, kayaku terapung penuh harapan. Road Bangkok Adventure, janji ditepati, di Pulau Melaka sejarah aku kiri. Cerita real, tali menekan, kelas balai, strike tak pernah malam. Bukan kumpau, itu aku janji, sampai ikan tewas takkan berhenti. Tali menekan, kelas balai, strike tak pernah malam. Bukan kumpau, itu aku janji, sampai ikan tewas takkan berhenti. Yes. Strike. Mantap.
Alhamdulillah. Sekut, geng. Mantap. Dia keluarkan angin dia. Mantap. Hey. Sekut. Sekut. Tapi ini yang kita mahukan. Dah. Ada. Kalau dia tengah banyak, turun je. Depan sikit. Tarik sebab kita hanyut sini. Alhamdulillah. Dia tengah banyak ni. Okey, cari alung dia pula. Oh. Wah. Uri kan? Strike, duri. Duri. Oh, dia makan sih Itulah. Wait. Duri kan? Kejik. Apa hampas tebu macam itu melengkung? Oh. Kamal strike geng. Sebelah aku je. Sakit hati aku. Nampak. Oh, dia siap buka. Dia punya tengok apa yang dapat dia. Dia dah beramai dah tu. Sekut. Oh, Dur. Alamak. Abang nyanyi. Kenapa abang nyanyi? Suang. Tu lah. Duri lah. Duri. Yes. Lama kan.
Duri lagi. Duri. Strike. Jas, padu. Alhamdulillah. Tebal pipi. Alhamdulillah. Tebal pipi yang diidam-idamkan. Mantap deh. Tebal pipi. Turun. Jap. Okay geng, alhamdulillah apa yang diidamkan diminta-minta dapat geng. Tebal pipi padu geng, padu. Alhamdulillah. Dengan jig kokang 10 gram ya. Jig kokang 10 gram. Bilis. Mantap dek, mantap. Mari, cepat tu. Sekejap, aku settle ni dulu. Oh, menekan lagi. Ya. Mal, turun mal kat lereng tu.
Okey tak okey ni? Boleh tak? Yes! Strike sikit. Jap, Jas. Oh, jenahak. Alhamdulillah. Jenahak, geng. Jenahak. Deh. Okey. Jenak. Minta dapat, alhamdulillah. Tak dapat yang kaya. Bang, kalau apa bang wajib bang? Orin. Oh, padu. 15 meter. Turun. Macam dia je ni. Game tu macam tadi juga dia main. Dia. Alhamdulillah, tebal pipi lagi. Oren. Belang putih. Jap. Bilis. Alhamdulillah. Ni 10 gram. 10 gram. Geng, tabal pipi lagi geng. Apa? Yes. Minta dapat. Hati jejak. Jom. Geng, minta dapat geng. Minta dapat. Alhamdulillah. Ini besar ni. Kecil ada kat bawah. Ada kat bawah. Ada dua geng. Ini tebal. Okey. Just pula kena. Tengah review member. Ini tekan lagi. Oh. Sorry geng ah. Lagi menghadap harga. Tebal ini. Yang kecilnya. Tidak double strike ya. Dah lari ni di atas bukit. Atas bukit selalunya jenak ada.
Yes. Ush. Ish. Strike again. Ni je nak ni. Jenah. Alhamdulillah. Jenah geng. Alhamdulillah. Oh. Jenak. Alah, duri. Mal, apa salah, Mal? Ah, tak payahlah. Nak balik dah. Baru ala ni. Mesti tekat balik dia ni. Tak harus pula. Ni macam duri dalam daging ni. Aku pun tadi kena duri. Duri dalam daging. Tempat dalam, tempat palu. Laluan dia. Nah, terkot ni. Ya kan, Cik? Duri dia. Makan Cik. Besar sudah itu. Kau duri. Cintaku. Kita dekat ni, dekat. Dia punya habis tali aku. Dia punya apa? Lendir dia. Berapa lendir? Susah. Susah nak ni. Ni kan? Habis dah. Ada lagi. Habis tau. Dia punya ini dia lah bawah ni begitu banyak ni. Okey geng, begitulah ceritanya untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini rezeki diberikan cukup memuaskan. Dan apa yang aku hajat untuk mendapatkan terbalik, alhamdulillah dapat hari ini. Alright. Apapun, terima kasih kerana nonton video daripada Rod Bangkok Adventure. Okay, terima kasih support. Apa-apa pun, boleh tu pantang kumpau dan subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.